Rugi kalau simpan duit dalam Account Bank saja. Makin lama tuan-puan tunggu dan lihat, makin tuan-puan rugi melihat kenaikan harga emas sekarang dah mencecah paras tertinggi, iaitu sekitar RM535 per gram. Ni dah tak kelakar dah tuan-puan. Kenaikan harga harian semakin lama semakin tinggi. Dulu kalau nak ikutkan naik RM1-2 je dalam tempoh sehari. Sekarang naik dah lebih RM10 dalam tempoh sehari. Tak mustahil harga emas ni boleh cecah RM700 per gram hujung tahun nanti. Sebenarnya makin lama kita simpan dalam bentuk duit, semakin rugi. Pertama, sebab nilai duit semakin lama semakin merosot tuan-puan. Dengan setiap kenaikan harga emas ataupun harga barang, ia bermaksud nilai duit semakin lama semakin berkurangan. Semakin mahal harga barang, bermakna kita perlukan duit yang lebih untuk kita dapatkan barang yang sama. Kalau perlukan duit yang lebih untuk dapatkan barang yang sama, bermaksud nilai duit semakin menipis. Kedua, kita rugi atas peluang ataupun potensi yang mana nilai simpanan tu boleh bertambah. Bayangkan tuan-puan yang dah mulakan simpanan emas sejak awal tahun hari tu, harga emas dah naik lebih kurang RM124 per gram. Kenaikan ni kira-kira 30%. Jadi kalau tuan-puan alihkan RM1,000 nilai simpanan tuan-puan kepada bentuk emas, simpanan tuan-puan dah meningkat menjadi RM1,300. Kalau RM50,000, sekarang dah jadi RM65,000. Dan bayangkan tuan-puan, kalau tuan-puan alihkan RM100,000 kepada dalam bentuk emas, nilai simpanan emas tuan-puan dah meningkat menjadi RM130,000. Semakin lama tuan-puan tunggu untuk alihkan simpanan tuan-puan kepada bentuk emas, semakin mahal harga per gram bila tuan-puan nak beli nanti. Tuan-puan perlukan lebih banyak wang untuk dapatkan jumlah gram emas yang sama. Jadi jom alihkan sebahagian simpanan tuan-puan yang tak digunakan untuk tempoh 2 tahun ke atas kepada bentuk emas. Tuan-puan boleh isi je detail di beg biru ataupun DM saya untuk saya bantu langkah seterusnya.